Assalamualaikum Puan Aisyah. Waalaikumsalam. Saya Anissa Maisara dari Al-Mutahidah Education Group. Saya nak interview Puan beberapa soalan. Assalamualaikum Puan Aisyah. Waalaikumsalam. Saya Anissa Maisara dari Al-Mutahidah Education Group. Saya nak interview Puan beberapa soalan tentang bahasa Arab lah. Sebelum tu saya nak tanya dulu, Puan pernah belajar bahasa Arab tak? Pernah, paling last waktu zaman college 2019. 2019, sekarang dah 2026. Betul. Puan masih praktikkan tak bahasa Arab dalam kehidupan seharian? Kalau praktik tu dalam kelas agama, tapi kita belajar macam maksud macam tu je lah. Tak adalah praktik seharian kan. Okay, betul juga. Tapi mesti baca Quran tu selalu kan? Betul. Itu memang semestinya. Okay. Bagi Puan Aisyah, penting tak kita belajar bahasa Arab ni? Kalau ikutkan, kalau zaman sekarang semestinya penting sebab tu kan jadi bahasa ketiga kita. Bahasa Melayu, bahasa English dan juga bahasa Arab. Kalau even though orang yang majoriti belajar in Islamik, mesti dia akan tahu benda-benda bahasa Arab ni. So macam maybe penting lah juga untuk kita tahu benda tu. Betul, lagi-lagi Quran tu merupakan sumber utama kita sebagai seorang Islam kan? Betul. Okay, soalan last lah sebab kita tak nak lama. Okay. Apa pesanan Puan Aisyah kepada generasi zaman sekarang untuk tentang bahasa Arab ni? Okay. Kita punya pesanan adalah tolong belajar bahasa Arab tu supaya apabila korang membaca Al-Quran tu, korang akan lebih faham lagi apa maksud dia. Dengan tu korang boleh fokus lagi, korang akan ada rasa minat lagi untuk membaca Al-Quran. Terus membaca Al-Quran dia banyak positif way jugalah untuk belajar bahasa Arab ni. Tak semestinya kita hanya mengaji, nak dengar taat perintah Allah je, tapi kita nak tahu juga jalan cerita Al-Quran tu macam mana. So dengan belajar bahasa Arab tu, kita akan auto lah faham macam mana perjalanan yang dihadapi. Macam tu. Okay, satu